Agak je bermula dengan skeptikal, okey, tak percaya sebab kita seorang terapis, mana mungkin boleh percaya dengan seluar hitam tu kan? Takkanlah dengan seluar hitam tu boleh bantu orang sihat, boleh masalah sleep disorder kan, scoliosis. Takkanlah seluar hitam tu macam tu sebab Kak J pun belajar macam-macam tahu untuk nak bantu orang sihat. Tiba-tiba seluar hitam macam tu boleh itu ini. Oh, tak mungkin kan? So Kak J 3 bulan skeptikal sehinggalah je tangan sebelah sini macam sakit lah kan, kita mungkin cedera masa rawat orang. So Kak J kata okey, kalau betul Alora Pants ni bagus, tangan Umi tengah sakit, Messi ni nak try tengok. Macam nak cabar lah kan. Sarung dekat tangan tak sampai setengah jam. Tangan yang sakit sudah hampir 2 bulan yang menyucuk ni terus boleh angkat dan tak sakit. Kak J rasa apa ada dalam seluar ni? Kan sangat dahsyat, dia punya respon tu sangat cepat, okey, sebab Kak J sudah terapi, semua tak jalan, okey, dia macam okey, tapi sebab kita guna balik tangan kita, so sakit semula kan. Jadi bila wah dahsyatnya, terus baru buka hati mau tahu apa. Tadi masa dia explain buat tak tahu kan. So bila sudah dapat result, okey, apa yang ada dalam seluar ni? Okey, dia cerita Finding Alora, produk ni sangat bagus. Nak bertanya detail tentang produk BE, hubungi Nurul dekat nombor yang tertera.